Ini yang lama, ini yang baru. Ambil dekat mesin lama, mesin basuh lama, Toshiba. Mesin baru Sharp, dia nama Sharp. Kita DIY saja. Yang ni dia dah bocor. Dia tak rosak tapi dia bocor. Ni yang mesin basuh lama, kita DIY sahaja. Alhamdulillah. Kita tengok boleh function boleh function. Dia tengok ni. Setting jap. Tengok air keluar. Alhamdulillah, terbaik. DIY sahaja. Ni yang lama, ni yang baru. Yang baru ambil kat mesin basuh lama. Terima kasih.